bekalkan skrin kita supaya kita bolehlah berborak dengan viewers kita dekat sini. Baru nampak. Yeah. Tadi kita tengok live orang lain, Wak. Tak nampak muka sendiri macam mana. Kita ni kan. Hilang sudah. Korang dengar. Makin jelas tak? Jelas tak? Sekarang dah okey ke? Kalau okey, sila bagi thumbs up. Thumbs up. Thumbs down. Hai. Okey. Sila bagi tahu okey ke tak audio, okey tak visual kita, macam mana kita hari ni. Elok ke tidak? Okey ke? Okey. Alright. Okey, jadi selamat kembali dengan mengikuti Pentarama at TikTok. Jadi, tema kita hari ini adalah apa, Yulia? Tema kita hari ni lain sikit, Lizja. Kalau minggu lepas, kita dah berbonyo. Tengok sikit bonyo macam tengok sikit. Takutlah Lain nanti. Okey. Minggu ni, kita punya tema ialah iconic. Iconic. Lizja tahu tak apa maksud dia? Maksud dia macam kita sebut je nama artis tu, kita dah tahu dah lagu dia apa yang famous. Macam tu lah, itu kefahaman saya. Contoh macam artis ikonik yang ada kat Malaysia macam Jamal Abdillah. Selain daripada tu, Datuk Seri Siti Nurhaliza. Yes. Siapa lagi? Anita Sarawak. Siapa tak tahu lagu dia? Yes, betul. Kan. Alright. Jadi macam kita artis ikonik Malaysia ni sebenarnya merujuk kepada anak seni atau dalam kurungan lah, dia macam kita dalam kurungan seni tu ada banyak kan, pelakon, penyanyi atau penghibur yang dah capai tahap kemasyhuran yang luar biasa dan memberi impak yang mendalam. Okey, jadi Yulia boleh sambung? Kalau Lizja nak tahulah kan, gelaran ni sebenarnya diberikan kerana sumbangan besar, keaslian karya serta pengaruh mereka yang merentas zaman dalam industri hiburan negara. Sebab itulah macam tadi kita sebut nama Jamal Abdillah, nama Anita Sarawak, nama Datuk Siti Nurhaliza. Sebab Jamal Abdillah merupakan raja pop Malaysia. Kalau macam Anita Sarawak pula? Pop penghibur dan legenda. Gitu. Yes, betul. Kalau macam Ella, kita macam Ratu Rock Malaysia Ratu orang Rock. panggil. Okey, jadi semua yang kita tengok viewers kita ada 23. Korang tap like lagi, tap like dan share sebab kita nak mulakan dengan persembahan pertama kita kali ini. Betul. Kita punya penyanyi dekat tepi tu dia dah macam ni dah. Yes, dia dah berlari dah. Tak sabar dah. Alright, jom kita nak persembahkan Faisal. Faisal dengan lagunya Aku Penghibur. Ku nyanyikan lagu ini, lagu riang dan gembira. Marilah kau bersama menyanyikan lagu ini. Ku bisikan kepadamu irama cinta murni. Ku ingin kau bahagia, tiada duka dan sabar. Laguku jadikan temanmu, penawar hati rindu. Diriku bisa kau kenangkan, aku penghiburmu. Terimalah persembahan dariku yang berkelana. Semoga dapat menghiburkan dirimu selama-lamanya. Senang semua di sini tepuk tangan bersama-sama. Di rumah juga.
listen. Lagu riang dan gembira, marilah di kau bersama menyanyikan lagu indah. Ku bisikan kepadamu, haramu kepadamu, irama cinta murni, yeah. Ku ingin di kau bahagia, tiada duka nestapa. Laguku jadikan temanmu, penawar hati rindu. Diriku bisa kau tenangkan, aku penghiburmu. Terimalah persembahan dariku yang berkelana, semoga dapat menghiburkan dirimu selama-lamanya. Oh, oh, oh. Oh, no, no. Ya, itu dia Faisal. Terimalah lagu. Persembahan. Saya tahu awak hari ini saya bagi nama Lizjah Sarawak. Ayo, Boleh? tak boleh. Okey, kita kena ke jangan, depan jangan sedikit kantoi-kan, sebab jangan kantoi-kan. Jangan katakan lagi awaknya lagu apa, bahaya kan. Yes. Okey, saya nak ucapkan selamat datang kepada semua kita punya penonton-penonton di Yes. pentarama TikTok kita pada hari ini, Lizjah. Sebelum tu saya perkenalkan diri saya dululah. ya. Saya Faisal Saad, merupakan artis budaya juga di sini. Artis budaya Okay. Pentarama. Dan tema kita ikonik, sangat-sangat ikonik. Lagu-lagu yang kita bawa pun very orang kata very famous dan saya rasa semua orang tahu kot betul. kan. Dan Okey. kita nak react sikit dengan penonton kita di TikTok. Okey, Jom kita baca. Kita viewers kita baru ada 79 orang. Oh, Mana okey. yang lain? Mana yang Tolong lain? tap like Yeah. dan juga share screen sebab kita Betul. nak bagi lagi ramai dengar lagu-lagu lama ni, lagu-lagu Yes. ikonik Bukan ni. senang ni Yes, kita nak betul, nyanyikan. bukan senang. Okey. Alright. Jom kita baca komen. Okey, jom baca komen. Oh, dia tulis kat situ apa? Lagu Ah, best. Lagu best. Ah. Mana-mana? Oh, lagu best. Okey, tadi CEO Sembang Kuat cakap tak dengar. Oh, tak dengar. Tapi orang lain semua Tapi dengar. semua Okey tak? Okey tak? Okey tak? Thank you Fika. Ada yang komen Ah, tadi. Cuba naik atas sikit. Naik atas sikit. Okey, Fika. Yes. Yes, Feka. Yes. Alright, Isyad Duwin. Baik. Do Bivis. Abai dengan Kak Farah. Memang mantap. Beri kata Baik, bukan untuk doh, Bivis kita. baik, ah. Bivis kita memang power sebenarnya. Muhammad Zulfika. Faisal dah macam Ira-Iras Fatah Amin. Tolong Tolong Segenap jangan. rasa dan segenap takdir. Tak payahlah Tak payahlah Okey. Okey. CEO Sembang Kuat lagi. Okey, baru sedap bunyinya. Yang bahan-bahan aku tu semoga korang makan kari tergigit buah pelaga. Allah. Takutlah makan bom tu Dia akan jadi lain lah. Kita tak rasa dah makanan tu nanti. Tu abang melting guys. Dia kata pijak-pijak screen guys. Janganlah pijak. Janganlah pijak. Mungkin dia Habislah guna rosak. ibu jari kaki untuk tekan. Alright. Saya pun tak tahu. Okey, kongsi-kongsi dan mantapkan lagi korang. Thank you so much. Okey, Abang jadi Fat Hafiz. kita nak teruskan dengan info semasa kita. Alright. Kita nak cakap tentang permohonan rayuan sumbangan tunai Rahmah Rahmah. STR 2026 fasa 3. Okey, siapa yang belum lulus STR? Angkat tangan. Siapa? Saya dah. Saya dah lulus dah. Saya dah dapat. Okey, ke atau Apa? okey, you guys belum lagi kemas kini maklumat you guys. So make sure you guys keep on check maklumat, update maklumat supaya korang akan dapat STR. Okey, jangan tunggu saat akhir sebab permohonan baru dan rayuan STR 2026 fasa 3 masih dibuka sehingga 15 Jun 2026. Hari Isnin ni lah. Hari Isnin ni lah. Okey, jadi Faisal Untuk semak, jangan lupa untuk semak kemas kini dan hantar rayuan anda hari ini cepat. Jangan lambat-lambat. Yes, betul. Dan untuk makluman penonton juga, awak semua boleh request lagu apa nak request. Tapi kena sesuai dengan tema pada malam. Petang inilah dia biasa petang. buat jawab malam.
lagu request yang sesuai untuk tema hari ni lah. Contoh, nak saya awak nyanyi lagu Siti ke, request. So boleh request dekat situ kok, komen tu. Yes, sila komen. Jangan pilih lagu lain lah pula kan, lagu yang jauh daripada lain pula kan, daripada tema kita. Jangan lari sangat daripada tema, okey? Dan Sebab jangan lari daripada tema kita sebab kita akan pilih 2 sahaja lagu permintaan untuk dinyanyikan separuh lagu je lah. Kita belanja separuh lah sikit. Tapi lepas persembahan lah. Persembahan boleh? Next boleh. ni. Alright. Saya tak sabar nak tengok performance awak ni. Bukan. Belum. Ya, kejap lagi. Kejap lagi. Sabar. Tapi sebelum tu, kita akan teruskan dengan persembahan seterusnya daripada artis baru juga daripada Bentarama. Terimalah Yulia dengan lagunya Hati. Janji hati suara cinta sakti, cinta agung dari jiwa ternyala. Janji tanah lahir aku cintai, aku rela sama membela. Pengorbanan jangan diluka, yang jangan
Datuk Yulia. Mana datang Datuk tu? Ha? Janganlah panggil Datuk. Okey, awak tak nak pangkat Jangan. Datuk tu. Yulia, saya terpegun dengan suara Ya ke? awak. Masya Allah, sangat hebat. Alhamdulillah, terima kasih. Dari mana awak datang? Tiba. Okey, jom kita teruskan berinteraksi dengan kita punya penonton. Awak baca Nonton komen kita? kan? Boleh. Dan anda boleh minta lagu untuk Ya. kita nyanyikan sekejap lagi. Tapi Betul. kita bagi half song je. Kita akan pilih 2 lagu. Tapi sebelum tu kita nak baca dulu. Kita nak baca komen dekat sini. Ya. Yulia dan Ifa paling pendiam dalam pentarama. Dengan siapa tu kita tak tahu. Kan? Dan nak lain bahasa please. Japan ke Korea ke. Boleh ke? Boleh ke? Nanti Kita kena tanya penerbit. Kita tanya penerbit dululah. Sebab kita tak tahu kan orang ni tempat. Awak cakap utara ni. Kita kan mau balik Kedah. Oh, boleh juga? Boleh. Okey. Lagi? Okey. Goyang Bali, Mas Idayu, Ratu Dangdut Malaysia. Awak boleh nyanyi? Boleh. Okey, kejap lagi kita ambil. Kita boleh. Okey, kita komen seterusnya. Go. Lulia. Korang nak dengar Yulia gelak tak? Jangan. Dekatlah kita sentiasa ayu, dek. Hanya orang-orang yang tahu je tahu. Ya, YTJT ya. YTJT. So awak takut lah. Jangan. Terbongkar gitu. Dah keluar dah. Saya baru je cakap tadi. Okey, jom. Kalau nak, kita tunaikan 2 permintaan lagu sekejap saja lagi. Tapi kita akan ambil 2 lagu dan kita akan nyanyi half song saja. Yeah. Lagu Terus Mencintai, Siti Nurhaliza. Awak tahu lagu tu? Tahu? Macam mana? Kita kena tengok lirik, dek. Kena lirik? Kalau Okey. tak, Kejap lagi boleh kita sini lupa. tak? Ni ada. Dah ada. Kat situ pun ada tulis juga, Yulia kalau gelak kena caps lock perumpamaan dia begitulah. Kalau Okey. dalam WhatsApp kan. Boleh Okey. ke kita nyanyi sikit ni? Boleh sikit, awak bagi sikit. Kita nyanyi sikit lagu Terus Mencintai. Siti Nurdiana. Lagu ni famous kan? Saya suka lagu ni. Sama. Awak suka juga ke lagu ni? Suka gila. Okey, saya nyanyi sikit lah. Okey. Mengapa rindumu padaku tak sebesar rasa sayangku padamu? Mengapa cintamu padaku tak bisa seluas lautan? Rasa rinduku melayang-layang mengingatkan engkau seorang, menyemai kasih di dahan cinta. Haruskah aku terus menangis? Itu dia. Sedap ni Yulia. Ya ke? Suara awak memang sedap. Terima kasih. Memang- Awak pun apa kurangnya tadi Mas Awan. Terimalah persembahan. Oh, dia keluarkanlah sikit kat sini. Takutlah. Okey, sambil-sambil tu, apa tu yang depo duk type tu? Okey, kita torehlah. Yulia nyanyi sambil gelak boleh? Tak boleh lah. Tak boleh lah. Okey, Izzah Zainal, saya nak dengar lagu Sonata Musim Salju. Boleh Awak bagi boleh ke? nyanyi tak? Takkan tak boleh Faisal Saad. Bagaikan siang tiara mentari, bagai malam tiada cahaya purnama. Tanpamu tiada arti hidup berdua. Ke akhir masa kau ku cinta, bagaikan surga tanpa bidadari. Kau ibarat hembusan nafas terakhir. Puanglah sayang, usah kau berpaling. Di sini ku pasrah menanti. Wow. Faisal, tadi campur ke? Campur dangdut dengan R&B ke tu? Saya kan pernah masuk di Akademi Asia. Wow, amazing. Ada satu komen tadi saya nampak, antibiotik kena habiskan. Betul ke Faisal? Awak ni Kasmir tumpang tanya. Kasming tu bertanya. Awak ingat saya kerja KKM ke? Okey. Dan kita nak baca info semasa hak kelayakan Budi 95 kekal 200 liter sebulan. Ini saya dah buat dengan Izzah hari tu. Okey, kita nak bagi tahu juga paparan 150 liter adalah ralat teknikal yang telah diselesaikan. Ditegaskan bahawa had Budi 95 kekal 200 liter sebulan termasuk bulan Jun 2026.
So Yulia, apa yang diorang cakap, kata rumor mengatakan 150 tu sebenarnya tak betul. Sebenarnya masih kekal lagi 200 liter. Faham, gunakan dengan sebaiknya. Betul. Dan kita nak pergi ke persembahan seterusnya. Siapa yang nyanyi pula kali ni? Persembahan seterusnya kali ni awak jangan main-main. Kenapa? Dia punya kasut boot boleh baling anjing. Besar tau kasut dia. Awak tengok je Ya lagi. ke? Ya. Oh. Jadi awak dah ready? Saya dah ready. Saya tak Okey. sabar nak tengok. Tanpa buang masa, kita persembahkan Liz Jah dengan lagunya Seksi. Terima kasih. Bila ku bersuara, kau kategorikan sebagai melete. Bila kau tercabar, sedang lumba, dan pun kuda kau singkir. Kita jalanan, cuma kecuai, stereotype lady driver. Bila kau pandai, bila kamu hebat, mengalahkan seorang profesor. Mana keadilan Balik-balik kita saja terkenal. dahulu hingga kini. Kau memonopoli, cuba menguasai duniaku ini, oh mana aji. Jangan pandangku sebelah mata, Mau kena namaku wanita, walau ada kelemahannya. kau pun apa tidaknya. Oh, Jangan pandangku sebelah mata, nanti kejantananmu tercapai. Dan ku menyerah kalau dan namamu merasa berat. Kelemahanmu akan ku tepis lagi persis, tak terlalu seksis. Apabila ku ramah, manis lidah, kau tuduhku perempuan murah. Namun bila kau menutup helah, kau mengikut sunnah. Andai kau meniak rumah tangga, jangan harap ucapan taniah. 7 bulan tiba, ku tuntut nafkah, buatku macam peminta sedekah. mana keadilannya. Balik-balik kau juga juara. Asyik kita memberi saja. Main apa siang malam kita terpenuh setia bagaikan raja. Sebelah mata, Hanya karena namaku wanita, walau ada kelemahannya. kau pun apa tidaknya. Oh, Jangan pandangku sebelah mata, nanti kejantananmu tercapai. Aku menyerah kaulah kerana kamu berasa belah. Kelemahanmu aku tepis lagi persis, tak terlalu seksis. Balik-balik kita saja terkenal. dahulu hingga kini. Kau mau monopoli, cuba menguasai duniaku ini, oh mana aji. Jangan pandangku sebelah mata, Hanya karena namaku wanita, walau ada kelemahannya. kau pun apa tidaknya. Oh, Jangan pandangku sebelah mata, di kejantananmu tercabar. Takkan ku menyerah kalah kerana kamu berasa belah. pandangku sebelah mata, Hanya karena namaku wanita, walau ada kelemahannya. kau pun apa tidaknya. Oh, oh, Jangan oh, pandangku oh. sebelah mata, Di kejantananmu tercabar. Takkan ku menyerah kalah kerana kamu berasa belah. Kelemahanmu akan ku tepis lagi persis, tak terlalu seksi. Itu dia. Wow. Yes. Macam mana tadi? Awak menari tadi? Seksi. Tak tahulah, saya lupa. Saya Wow, masuk Liza. roh tadi. You memang amazing. Sebab lagu ni susah. Lagu ni nak sampai susah. ke dia punya mood, Yes, attitude tu. Kan, tapi nak tahu dia punya rahsia. Rahsia dia, roh Anita Sarawak tu masuk dalam saya. Oh, masuk. Macam Tu mana? yang dia jadi gila kejap tadi tu. Oh, you memang A+. Yes. Okay. Alright. Dah berkala-kala dah kita punya ni. Okay, jadi kita nak tengok
berapa? Masih 36 orang. Tolong anda tap yang screen. di rumah. Yes, Kita nak yang minta di tolong rumah. untuk tap screen. Share dekat kawan-kawan, dekat keluarga. Share Dekat live adik-beradik, Ya. dekat pakcik makcik, Betul. dekat Yulia, Dekat jiran dekat jiran, pun boleh. kawan sekampung. Siapa lagi Semua. nak share? Semualah semua. Okey, jadi kita nak baca. Kita nak baca info semasa dulu. Okey, tentang pelaksanaan subsidi bersasar demi kesejahteraan rakyat Malaysia. Jadi, macam mana subsidi bersasar ni memberi manfaat kepada kita dengan membantu kawal kos bahan api dan harga barangan keperluan harian. Okey, Yulia, teruskan. Subsidi juga disalurkan kepada rakyat yang memerlukan, terutama golongan berpendapatan rendah, dan juga ini bertujuan untuk kekang ketirisan subsidi dan pastikan bahan api mencukupi. Betul. Jadi dengan ini kita dapat menjamin untuk bantuan kewangan negara kepada yang lebih memerlukan. Betul tak? Alright, kita nak teruskan dengan lagu seterusnya. Nampak tak? Kita dah up the energy. Kita nak kena teruskan dengan lagu seterusnya, iaitu belum lagi. Kita nak baca komen dulu. dulu. Kesian viewers kita dah komen, nak kita tak layan. baca komen dari Abang Batik Melting. Mana? Kaki jangan angkat tinggi, Kang melayang kat situ. Inilah yang Faisal cakap. Tengok. Nampak? Berapa punya tinggi? Ini memang penyek muka anjing. Kesian anjing. Kita nak baca Okey, lagi. Irsyad Dudin Slay Lizja. Yes. Yeah. Kita nak baca lagi. Dainku Ifah, kenapa muncul kek lapis tadi? Tak tahulah. Saya pun nampak tadi. Okey, lapar kuih mungkin Kin cakap. Kenapa saya tulis untuk nama saya sendiri? Awak ada gambar ke? Ada Saya ada gambar. gambar ke? Dia cakap, Lizja, betul ke ubat tahan sakit kena habiskan? Kasmir lagi tumpang tanya. Saya rasa sebenarnya cuba tanya Kasmi balik. Okey, Dayang Normash. Thank you. Mantaplah Lizja. Thank you so much. Pentarama Sarawak Steady, Pentarama Putrajaya. Okey. Jadi, kalau yang macam dekat dalam viewers kita ni, Yulia janganlah keluar. Jangan, makin lama kita keluar awak ni. Saja je nak awak tarik. Ding, 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 ding. Nampak tak? Perempuan dengan perempuan pun boleh buat drama romantik kat sini. Boleh. Okey, jadi apa lagi lagu-lagu ikonik yang Yulia rasa macam Yulia adalah terlintas dalam fikiran sekarang ni? Kalau sekarang lagu Saloma. Wow, Siapa go. tak tahu lagu Malamku bermimpi hai dengan satu bintang, berkata-kataku di jendela, kulihat anda tersenyum memandang, asmara bergelora meresap ke dada. Jadi kita dah dengar Yulia nyanyi, kita nak dengar Faisal pula nyanyi lepas ni. Alright, kita teruskan dengan persembahan Faisal dengan lagu Negaraku. Negaraku, negaraku, ku beri sepenuhnya, ku beri sepenuhnya. Ini negaraku, oh darahku, hiduplah sepenuhnya, dirgayu semua. Kata ibu kota, kami binatang madul. Lihat rangkap-rangkap pantun hidup ratus tahun. Bagi 1000 perwira sambat sejuta insan. Gelap dalam matahari insan, juga lihat insan. Mana cerita paling yang wujud benar. Awan hitam gaji, awan putih bila berlayar. Hamba keliling dunia, tuannya yang terkenal. Tak merdeka di jasad, harus bebas di akal. Hatiku tetap hanya padamu, kerana aku Tanpamu cita-cita hanya kekal sebagai mimpi. Semuanya bermula dari sini. Aku, negaraku, ku beri sepenuhnya, ku beri sepenuhnya. Ini negaraku, oh darahku,
menuju jalannya Peladi sulu bangkit seakan subuh rebung di lentur pun terus ke 63. Kami menjadi cinta jangan dibersi akibat ide-ide hilang. Biar hujan batu selebat-lebat tengkuju selagi kami mampu semangat tak pernah lumpuh selagi ada tubuh untuk aku berguru usaha aku semua betir tiada guru. Hatiku tetap hanya padamu kerana aku tanpa cinta-cinta hanya kenal sebagai mimpi semuanya bermula dari sini. Darahku, oh darahku, ku beri sepenuhnya, ku beri sepenuhnya ini negaraku, oh darahku, hiduplah sepenuhnya, dirgayu semua. Ini untuk kamu yang terima undi aku. Trying to change the world bagi dunia suara baru. Ini bukan negara aku, ini negara kita. Buat jajar kita, buat jajar kita. Negaraku, negaraku, ku beri sepenuhnya, ku beri sepenuhnya ini negaraku, oh darahku, hiduplah sepenuhnya, dirgayu semua. Ini untuk kamu yang terima undi aku. Trajan World bagi dunia suara baru. Ini bukan negara aku, ini negara kita. Buat jajar kita, buat jajar kita. Negaraku. Thank you. Negara aku, negara ganda, trying to change the world bagi dunia suara baru. Saya takut lah tiba-tiba datang terkejut lah saya daripada Tahu belakang. tak Faisal dia power tau. Dia boleh menyanyi dan Aduh, juga rap. Dia terus masuk. Terus masuk tak payah pakai AI lah Tak payah pakai AI. Tapi nampaklah muka dia mengah sikit. Mengalah, kita tak lari kan. Okey, macam mana dengan kita punya penonton-penonton? Yes, Adakah masih bagaimana? lagi di situ? Masih kita nampak banyak komen-komen. Linda, Wadi Diana, Bekas Faisal artis Saad. di sini. Yes. Hai Wadi. Wadi minggu depan buat live TikTok Ya, Wadi terlibat untuk minggu rahsia-rahsia. Alright. Tiga-tiga Okay. memang tak behave ya petang ni. Ya betul. Memang silap lah Kak Noh Silap pilih lah, kita bertiga silap. ni ya. Okey, Haji Wali dia kata gebrek Faisal Tahir. Oh, Gebrek. Faisal Tahir. Orang kata tembakannya tepat ya. Ya, Bunda sangat suka tepat. banget. Okay, CEO Sembang Kuat. Wow, best Faisal. Yes, thank you so much. Okey, dia kata kat situ mantap pentarama. Yes. Oktober Libra. Okay, Rizwan Reza Kasim. Kasim. Ha, Saya dia apa tu? hadir sebab support benang je. Mana benang? Benang? Mana benang? Ni sebelum ni kita pernah kan? Pernah buat rap? Rap untuk TikTok hip hop. Yes. Lagu negara aku juga kan? Benang yang menyanyikan Benang. waktu tu. Yes. Sebenarnya masa dia tengah record pun dia pun macam ni juga. So macam wow, nampaklah semangat Dia gitu. menunggu ada orang bagi mic Bagi dekat mic. dia. Tapi disebabkan kerja dia dah dibayar itu je lah. Itu je lah, cukuplah. Cukuplah. Ya, cukup lah. Yang Okay. BV semua jangan menyerlah sangat. Okey, hidup benang. Hidup Nampak tak benang. Rizwan Kasim cakap macam tu. Okey, Linda, kamu tu grand banget. Kamu tu keren banget. Ini daripada Bali ke yang tengok ni sekarang ni semua ni? Ya, terima kasih banget ya. Assalamualaikum, nanti aku pulang ya. Makasih ya. Okey. Kita nak ke info semasa yang Yes. seterusnya. Lizja, kerajaan terus usaha tanggung subsidi. Perdana Menteri Malaysia tidak bersetuju dengan langkah menaikkan harga minyak ketika negara berdepan krisis bekalan global. No. Yes, betul. No. Dan kerajaan akan terus berusaha menanggung kos subsidi bahan api dengan mengeluarkan perbelanjaan besar setiap bulan untuk mengelakkan rakyat lebih terbeban. Dan berapa satu bulan kerajaan tampung? Bukan dalam peruntukan yang lama tau, tetapi ketika harga minyak tengah naik, kerajaan bayar 5 bilion sebulan dan 3 bilion sebulan pun ada. Yes, banyaklah. Jadi okey, siapa-siapa yang dalam ni tolong request, nampak tak menekan-nekan. Tolong menekan. request lagu apa yang you guys nak dengar untuk kita. Come on macam guys.
Korang petik je apa-apa. Takkan korang nak tengok Tapi je. make sure lagu tema ikonik lah, Yes, alright? tema ikonik. Janganlah bagi lagu lain pula kan. Yes, tapi yang pasti bukan sekarang lah kita nyanyi. Kita akan nyanyi lepas persembahan ni. Alright, dan kita akan teruskan dengan persembahan seterusnya. Yang Yes. ini pula memang ikonik dan artis dan juga dia bersesuaian, bertepatan sebab ini genre beliau. Betul, ini memang inilah dia. Inilah dia. Inilah dia, tapi Ah. jangan bagi dia gelak je. Jangan bagi Yes, gelak. alright. Dan Okay. kita nak teruskan dengan Yes, performance kita seterusnya teruskan. daripada Yulia. Terimalah Seri Seri, Dewi Malam. Malam. Seri Dewi Malam, tabir terbang alam. Jika kawanku yang setia, simpanlah rahsia janjiku dan dia. Inilah cobaan, inilah dugaan. Kasih yang sejati disimpan, yang palsu dilahirkan. Semoga berjaya. Kanda suka bergembira, kanda senang berketawa. Riang namun hatiku luka, istana besar sebagai sangka bahagia. Kanda suka bergembira, kanda senang berketawa. Riang namun hatiku bingung, sebagai burung di dalam sangkar terkurung. Seri Dewi Malam, tabir gerbang alam. Jika kawanku yang setia, simpanlah rahsia janjiku dan dia. Kanda suka bergembira, kanda senang berketawa. Riang namun hatiku bingung, sebagai burung di dalam sangkar terkurung. Seri Dewi Malam, tabir gerbang alam. Jika kawanku yang setia, simpanlah rahsia janjiku dan dia. Ya, itu dia Yulia Seri Dewi Malam. Yeah. Dinyanyikan petang. Thank you so much Yulia. Awak memang, saya tak tahu nak cakap apa sebab awak memang nothing to say sebab lagu-lagu yang awak pilih malam ni memang kena dengan suara awak. Alhamdulillah. Terima kasih. Faisal jangan puji banyak sangat. Tak ada, saya nak Sebab tanya. belum Awak gaji, dek. tak apa. Awak memang penyanyi memang genre itu. Sebab masa kerja kecil, family saya memang selalu buka lagu-lagu macam ni. Oh, lagu Amir Masdiq tau? Tak tahu. Okey, Yang tu tak saya apalah. belajar nanti. Kalau macam tu. Faisal main kasar nampaknya. Okey, tak, saya tanya je. Okey, jom kita nak baca komen-komen daripada pentarama at TikTok kita ni, audience kita ni. Dia tulis kat situ, ada satu komen ni, dia cakap, Yulia nak request please lagu Di Taman Teman Tok T. Pernah dengar tak lagu tu? Saya tahu lagu ni. Awak mesti tahu lagu tu kan? Sebab itu lagu-lagu Iyalah, takkan tak tahu pula. kan. Legenda Datuk Sheila Majid. Lagu Ni Sheila awak Majid ambil pun boleh? antara sangat ikonik lah orang kata. Betul. Cubalah awak bagi antara lagu Tok T ke lagu Sheila Majid. Cuba bagi satu. Yang ni
kalau kita tengok sini, Ha? sekarang ni kita akan nyanyi lagu di teman-teman tadi. Oh, di teman-teman tu lah. Musician kita mesti tahu kan? Tak tahu tapi tak apa, kita cuba juga. Okey, lagu ini orang kata lagu Datuk Siti Nurhaliza kan merupakan apa biduanita negara kan. Jadi mesti lagu ni famous lah, dia very iconic di Malaysia ini ya. Kita nyanyikan sikit Boleh? Tulus berkembang suci bunga, harum cinta, kuntum syurga. Burung berbisik tanpa dusta, mersik manja, asyik fana. Di kala malam tidurkan senja, bintang menjahit baju rina, sehingga fajar hingga purnama kau masih setia, dan kau terbentang sejujurnya, tenang jiwa hilang lara saat ku jejaki tanganmu, benar indah, amat indah. Ada mana tadi? Saya ingat showcase awak. Okey, tak apalah. Bagilah chance. Bagi chance lah untuk awak menyerlah. Okey, dia kata I love you Yulia. Love you more. Cair saya dengar. Okey, untuk pengetahuan semua, Tihani ni siapa? Awak kenal tak? Tihani ni kalau tengok sekejap saya tengok dekat. Oh, ini saya kenal. Siapa? Bekas artis pentarama kita. Wow, yang sekarangnya bakal saya tak tahu bakal apa tapi insya-Allah lah akan bekerja di tempat baru lah katanya. Tapi saya tak tahu betul ke tak. Tu dia tulis tu ada bau-bau konsert Tok T, traditional Yulia coming soon. Adakah ya? Kita nantikan. Kita nantikan. Wah, awak berani buat promo-promo macam tu. Okey, insya-Allah doakan saya. Baiklah, insya-Allah. All the best, okey, untuk Tihani dan juga semua yang pernah bergelar artis pentarama di luar sana. Termasuklah semualah. Okey, dan kita nak teruskan dengan info semasa kita. Baik itu bahawa JIP dan pickup layak di bawah subsidi bahan api berkuat kuasa 1 Jun 2026. Maafkan saya, Jeep bukan JIP, okey. Okey, teruskan Yula. Okay, ini libatkan sektor pengangkutan darat barangan. Ianya terbuka kepada kelas kegunaan barang rigid dan barang rigid Decon 950 kg hingga 7,500 kg. Dan syarat kelayakan berdaftar atas syarikat dan juga entiti perniagaan. Kategori kegunaan direkodkan dalam LKM JBJ, status kenderaan perdagangan dan setiap fleet card mempunyai kuota tetap 900 liter hingga 5,000 liter sebulan. Ya, dan ini tertakluk kepada ketetapan bagi setiap 20 setiap 23 jenis kenderaan layak dalam SKDS. Oh, baiklah. Orang kata info itu sangat-sangat berguna lah untuk tatapan tontonan kita pada hari ini. Walaupun kita berhibur, masih lagi info-info tu masih kita menyampaikan. Dan kalau tengok dekat like kita dah 46,000 like dah Yulia. Boleh tak kalau saya nak 100,000 likes? Boleh tak? Boleh tak? Tapi kita kena buat challenge baru kita dapat. Okey, contoh. Kalau kita dapat 100,000 like, kita nak request Abang Wan nyanyi. Boleh tak boleh? Okey. So jangan lupa. Oh, dah bergerak dah like. Habis. Saya tak tahu. Laju. Dah start dah. Okey, dia tulis kat situ Ical dia start dah. Okey. Dan untuk lagu seterusnya, kita nak bagi dekat adik-adik dekat semua penonton kita ni. Ini lagu patriotik. Terimalah Tanah Air. Engkau tanah air, pemilik perut yang berbudi, penampung hujan penyeduh sinar mentari. Lahirlah anakmu dari semayan petani. Engkau ibu murni, dengan jasa abadi,
satu sama dipunyai. Telah kau rasa segala seperti kami. Dalam ngeri berat dadamu dibongkar bersih di mana-mana. Wajahmu tak pernah mati. Tapi begitu sejarah hidup zaman berzaman pernah merangkul pahlawan kemerdekaan. Mereka sujud dalam kaku mohon perlindungan. Engkau tanah air, pemilik perut yang berbudi, penampung hujan penyedot sinar mentari. Engkau ibu murni dengan jasa abadi, berdiam diri tenyuh damai sekali. Karena kita satu sama dipunyai. Telah kau rasa segala seperti kami. Dalam ngeri berat dadamu dibongkar bersih di mana-mana. Wajahmu tak pernah mati. Tapi begitu sejarah hidup zaman berzaman pernah merangkul pahlawan kemerdekaan. Mereka sujud dalam kaku mohon perlindungan. Bukankah dengan kasih dan harapan kau tenggelamkan mereka dalam dekapan, di mana bunga ganti nisan bertaburan. Negara baru di atas rongga jantungmu akan tertegak bertapa dalam kebebasan. Cinta antara kita wahyu dari Tuhan. Telah kau rasa segala seperti kami. Dalam ngeri berat dadamu dibongkar bersih di mana-mana. Wajahmu tak pernah mati. Tapi begitu sejarah hidup zaman berzaman pernah merangkul pahlawan kemerdekaan. Mereka sujud dalam kaku mohon perlindungan. Engkau tanah air, engkau tanah air, engkau tanah air, oh, engkau tanah air, engkau tanah air. Thank you. Yes, itu dia. Kita dah tamat lagu Tanah Airku. Ya, sebenarnya Kak Liza, saya baru dengar lagu ni. Sama. Awak pun sama? Sama. Sedap kan lagu ni? Yes, lagu ni sedap. Sangat-sangat sedap. Jadi dia dah masuk dalam kepala otak kita. Dah hafal dah lagu ni. Alright, jadi kita masih lagi viewers kita 31 orang. Ya. Okay. Kita nak ucapkan terima kasih Yes, dekat betul. penonton yang sudi menonton kita punya live Yes, daripada betul. pukul 2.30 tadi. Dan sekarang ni kita ada 52.2k likes. Kita perlukan lagi 40. lambat lah nak kira maths kat sini. Lagi setengah lah. Lagi setengah lah, lagi setengah Yeah. suku lah macam tu. Okey, jadi kita nak baca komen
Ina, halo. Kita sebut je nama betul dia kan? Kita tak sebut sebab nama kita dia. dah tahu dah. Okey, insya-Allah doakan saya. Ical tak baik, gelak tau. Dia start dah banyak main Rezwan Kasim penat jari. Siapa suruh penat? Tap lagi banyak-banyak. Okey, Haji Wali, trio petang ini mantap. Mantap bosku. Okey, kasih. Ina kata macam tengok konsert. Konsert Yulia kan? Yulia and Friends. Ayo. Janganlah. Tamatlah sudah kisah kami. Bukan. Kita nak teruskan dengan info. Info semasa, bukan semuanya benar di internet. Okey, jadi kita perlulah gunakan media sosial dengan bijak sebagai platform untuk berkongsi perkara yang positif sahaja dan bermanfaat bermanfaat sahaja. Dan jangan lupa untuk sentiasa sebarkan maklumat berguna, elakkan perbalahan serta isu sensitif dan pilihlah kata-kata yang membina. Yes, betul. Jadi untuk dapatkan maklumat yang tepat dan sahih hanyalah di saluran rasmi sebenarnya.my. Nampak tak? Kita suka bergaduh kan? My lah, MY Tak lah. apa, kita gaduh kat sini je. Sebenarnya kita saling berkawan. Ayo, takutlah kawan macam tu. Kawan. Okey, jadi jom kita nak linkkan ke lagu yang seterusnya. Lagu apa ya? Okey, kita dah dengar lagu solo kan. So sekarang ni kita nak dengar lagu duet pula. You guys nak dengar lagu duet tak? Nak ke tak? Nak ke tak? Nampak tak? Mokhair dah share the live untuk Terima mendengarkan kasih. lagu duet selepas ini, iaitu lagu Kehebatan Cinta oleh Faisal dan Yuliars. Tanpamu di sisi aku merinduan. Biarpun ombak berubah pantai, kasihku tak akan hancur berderai. Biarpun hari berganti hari, kau
Kasihku tak akan hancur berderai, biarpun hari berganti hari, engkau tetap ku nanti. Okay, itu dia. Alright, anda terhibur tak? Kita nak tanya yang dekat rumah. terhibur Adakah ke tidak? anda terhibur dengan persembahan kami? Adakah terhibur? Kalau terhibur letak thumbs up. Kita nak tengok berapa dah kita punya likes. Kita punya like dah 56,600. Yeay. Kita nak baca komen boleh tak? Boleh. Best lagu ni. CEO Sembang Kuat. Betul dia kata tu. Sedap suara Yulia. Terima kasih. Kan dah cakap dah tadi memang sedap betul. Lepas tu Tihani dia abang ni. Geram dua orang ni. Kita berdua memang tak boleh. Tak boleh. Sebenarnya masa nak start tu, yang dia nak start apa? Apa lirik first tu? Saya nak tergelak sebenarnya tapi tak apalah. Jangan pandang muka dia. Okay, next. Ada lagi tak nak komen? Anis World. Dia kata macam ni, thumbs up. Terima kasih. Tekan Teruskan tap like screen. menonton. Dan juga jangan lupa share kita punya live. Dengan siapa tu Faisal? Kita nak share dengan kawan-kawan, dengan sahabat, dengan kawan kerja, dengan Kai Bahar. Bukan? Awak lah kan? Janganlah. Bukan? Oh bukan? Okay. Alright. Kita Suara, tu Sani Anwar dia cakap, suara orang lama Kak Yulia ni bestnya. Alhamdulillah, terima kasih. Alhamdulillah. Memang Yulia hari ni trending untuk live kali ni. Saya rasa saya dengan Lizja boleh pack balik malam Janganlah ni juga. macam tu. Kalau awak tak ada, saya pun siapalah saya di sini. Gitu. Tak payah macam tu. Oh, dia sakit gelak. Okey, marilah kita nak baca info seterusnya. Menyampaikan info seterusnya yang paling penting sekali. Awas, kita kena awas dengan email palsu. Jangan terpedaya dengan sindiket. Penipuan kini menyamar sebagai Bank Negara Malaysia untuk memancing atau mencuri data peribadi anda. Dengar Betul balik-balik. lah. Jangan klik dan jangan kongsi. Sebelum tu anda kena tengok dulu betul-betul. Kalau ragu-ragu apa kena buat Faisal? Kalau ragu-ragu jangan tekan link. Orang kata jangan, kalau tak pasti jangan kongsi. Jangan tekan. Sebab sekarang ni dah ramai sangat orang yang terkena Scam. Cyberbully. Jadi kena hati-hatilah. Walaupun sekarang ni kemudahan di hujung jari, tapi masih lagi ada terdapat kekurangan walau dalam permodenan arus masa ini. Dan jika ragu-ragu, hubungi BNM Link melalui 1-388-5465 atau bnm.gov.my. Okay, dapat info yang menarik. Dekat situ Haji Wali cakap, Yulia cantik. Hashtag Yulia cantik. Wow, ada hashtag. Awak ada hashtag? Terima kasih. Hashtag untuk saya tak ada? Atau untuk Lizja? Faisal Halo. Sekejap lagi. Sekejap lagi kita cuba. Okey. Walaupun macam mana kita tak nak buang masa, kita akan teruskan dengan lagu patriotik kita yang seterusnya. Lagu apa tu Yulia? Sejahtera Malaysia. Sejahtera. Ya. Sangat sejahtera hidupnya. Sangat. Terimalah Lizja. Thank you. Kemakmuran
kebesarannya. Kami rela menjaga namamu, sejahtera Malaysia. Berikan tepukan yang gemuruh untuk Wihai Macam awak punya penutup kali ini ya. Jauh kan kita Jauh. bau. Betul-betul menghormati sejahtera Malaysia. Kot lah dia punya showmanship dia. Ah. Awak okey tak okey ni lutut awak ni. Risau saya. Okey, baiklah. Kita akan teruskan berinteraksi dengan kita punya punya viewers. kita Yes. yang masih lagi ada di situ. Yes. Yang orang tadi. kata, wah dia dah ada hashtag dah. Awak tengok hashtag Yulia cantik. Yulia Hashtag cantik, Faisal kacak, Hashtag Lizja Lizja cute. Dan hashtag Team Lizja. Wah, tim nampak awak tak? ramai Saya sekarang ada ni. Tim. Awak ada tim. Sedap lah suara Abe Abe Bivis kita. Berikan tepukan gemuruh. Wow, kalau nak tahu kan, Abe ni memang dah lama dah, daripada tahun lepas lagi memang always akan diberi choice untuk menjadi Bivis kita. Yes. Sampai dia Dia menyanyi choice pun pertama. dia nak. Choice Dia pertama. choice pertama, Sampai dia wajib. menyanyi lepas ni, dia akan bawa second voice je dia cakap. Ayo. Sebab terbawa-bawa kebivisan Terbawa-bawa. Ya, kenapa? Okey, kita nak teruskan dengan komen-komen. Ada yang nak request lagu ke, boleh bagi tahu lagi lah Yes. dekat situ kan. Betul, Abe memang Bivis tetap. Betul. Tak Bivis payah nak tetap. kelak juga. Hashtag Tihani. Ha 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 ha. Oh, awak ingat saya gelakkan sekali kat situ. Sebenarnya saya okey, boleh lah. Ya, kita boleh lah, express boleh ni. lah. Haji Wali cakap DK Puteri, awak boleh nyanyi. DK Puteri macam mana? Bermohon sembah beraja, raja berasal. kayangan puri. Oh, Suwadi lah, Suwadi. Kita bagi Suwadi nyanyi. Kita bagi Abe nyanyi. Kita bagi abang Suwardi Yes, untuk yes, menyanyikan yes. lagu. Go, cari lirik. Jangan. Dulu boleh laki itu, sekarang tak boleh. Dia Macam takut mana lah, ni? Nampak tak? Dia turun balik. Dia bukan second voice lah. Dia Ya. turun balik. Jangan. Okey, jangan macam tu Okey, kita nak ingatkan sekali lagi kepada followers kita. Jangan lupa untuk tekan tab like dan juga Yes. penuhkan skrin dengan love, okey? Yes, okey, kita nak cakap pasal pelajar cemerlang matrikulasi. Kerajaan telah menjamin kemasukan terus semua pelajar cemerlang 10A ke matrikulasi tanpa mengira kaum. Okey, jadi untuk semakan keputusan rayuan kemasukan program matrikulasi KPM ambilan kedua sesi 2026 dan 2027 boleh dibuat bermula 2 petang tadi. Iaitu 10 Jun lah. Melalui https matrikulasi.moi.gov.my. Yes. Dan orang kata pelajar-pelajar matrikulasi sekarang lagi mudah lah mereka Yes. nak dapatkan. Betul, lagi mudah. Jadi kita akan teruskan dengan persembahan seterusnya. Saya rasa macam saya teringin lah, craving nak makan Craving. sesuatu. Tapi sebelum tu kita dengar dulu. Yes, artis ni sebelum tu nyanyi. kita teringin nak dengar Yulia nyanyi Nyanyi. dengan lagunya Teringin. Sesekali ku rasa teringin melewati hatimu yang dingin, mendengar keluh resah semenjak kau kehilanganku. Tiap hari ku coba hampiri, makin
pistachio pada waktu dulu. Ayo, ikan Kenapa pistachio lah. ikan pistachio? Ada hari tu viral. Oh, ada lalu FYP saya. Ada. Ini bukan ikan pistachio, ini kek lapis dia bagi. Alright. Okay, sedihnya Haji Wali kata sedihnya dengan lagu Teringin. Kan. Haji Wali teringin apa tu sebenarnya? Apa yang Haji Wali teringin sangat tu sebenarnya? Adakah teringin ikan pistachio juga? Ayo, sama dengan Lizja. Bolehlah sama-sama kita makan ikan pistachio lepas ni. Okay, kita ada 61k like. 61.9 ribu like. Wow, dah dekat dah tu 100k like. Yes, sikit lagi. Lagi tak payah kira lah benda lah. Tapi sikit lagi. Sikit lagi. Share. Nampak tak jari siapa yang laju tu? Jari Faisal yang laju. Menekan tap like. Takkan Faisal seorang je tap like. Bagi yang lain pun tap like. Okay. Sebab kalau tap like, kita akan belanja lagi banyak lagu. Wow. Yulia lah tapi. Ni kan konsert Yulia dan Friends. Janganlah. Okay. Kita nak baca komen. Saya pun banyak sangat teringin semenjak Menjak ni. Sesuatu. Nampak tak? Lilis Samad pass the baton. Pass the baton to Ina. Nampak tak? Hai Diana Lia. Halo Lilis. Kita bukan Lilis kat sini, kita Lilis Jah. Okay, Sani Anwar. Kak Yulia cantik. Terima kasih. Takkan tak cantik deh. Alright. Okay, jadi siapa lagi yang ada kat dalam ni Tadi kita selalu nampak muka Haji Wali, Tihoni, Diana Lia ni baru masuk, Sani Anwar. Siapa lagi yang masih di dalam ni? Angkat tangan. Tinggi-tinggi lagi. Angkat tinggi tangan. lagi. Saya nampak walaupun daripada skrin je. Nampak. Okey, tak apa. Sementara kita nak tengok tangan mereka itu, jomlah kita baca info semasa iaitu Kemaskini Perisian Keselamatan. Okey, go Yulia. Amalkan keselamatan cyber melalui pengemaskinian perisian komputer. Gunakan perisian keselamatan terkini. Elakkan yang tamat tempoh dan pilih perisian tulen. Ya, setuju. Semuanya kena tulen. Kalau tak tulen, Jangan. Nor. Okey, jadi kita nak teruskan dengan persembahan kita yang seterusnya daripada Faisal dengan lagunya Diari Hatiku. Puisikan segala janji-janji kita, bakal semua biarkan aku menjalin asmara dengannya yang ku cinta. Jangan ku dihalang walau pedang bukan penghalang. Kasihku dengarlah suara hatiku, kata hati ini
hatimu. Dari hatimu sebenarnya. Faisal. Masa saya nyanyi, awak nyanyi dia tadi, saya dekat belakang macam tu dah. Serius lah awak macam tu. Betul, memang rasa di hati tu. Awak rasa lah ditinggalkan tu. Rasa dik. Okey. Jangan sebut tinggal ni. Okey. Jangan. Sebab kita di Pentaramah sekarang ni banyak kali kena tinggal. Yeah. So that's why kita tak nak lagi ditinggalkan. Oleh itu kita nak teruskan baca komen supaya kita tak ketinggalan dengan apa yang di-update oleh penonton-penonton kita di Pentaramah TikTok. Kita dah mencecah 69,000 likes. Yay. Wow, dah banyak tu. Rasanya dah lebih kurang 30,000 je lagi kita dah boleh dengar Abang Wan nyanyi. Ya. Ha. So Abang Wan dah kena ready dah ni. Dah boleh ready, dah pilih lagu dah sebenarnya. Okey, saya nak baca komen kat situ. Dia kata, Hebat Faisal. Wow. Thank you so much. Power no, bagus you know. You know. Okey, dia kata kat situ, awak bacalah sebab takkan saya nak puji diri sendiri. Best. Dia kata je Haji Wali. Di dalam diary hatiku. Wow, Macam ni. Macam ni no. Up. Ada diary kat hati dia. Ya, bagus no. Bagus no. Okey, sekarang Faisal, kita nak kenalkan penyanyi latar. Okey, jom kita pergi dekat section penyanyi latar kita. Wah, kita akan perkenalkan penyanyi latar kita yang pertama, yang wanita ini. Namanya adalah Farah. Beri kata bukan semua. Wah, dia tengkorak tu. Okey, kita punya penyanyi latar lelaki kita. Tepukan yang gemuruh untuk Abel Suwardi. Hai. Ya. Wow. Hai awak. Kita nak kenalkan pemuzik kita pula, Faisal. Kita kenalkan pemain apa tu? Kita punya percussionist. Percussionist kita, Abang Wan. Yang seterusnya. Okey. Orang kata cuba. Okey. Untuk kita punya pemain muzik seterusnya. Okey, kita ada di sini. Mari ikut saya. Kita ada di sini. Kita ada pemain lead gitar kita, Abang Ijan. Okey, belanja sikitlah. Dan kita ada di sini pemain bass kita. Kita ada Abang Tajul Ihram. Wow, dia bagi sikit. Dan kita ada di belakang sana, kita tak boleh nak bercecah pergi tanah, no? Boleh. Okey, kita berikan tepukan untuk Abang Bonjai, kita punya drummer. Yes. Dan kita nak pergi ke musician yang seterusnya. Yang lelaki dulu kita pergi kita berikan tepukan untuk Rojo. Abang Syafiq selalu. Okey. Berikan tepukan untuk Abang Syafiq. Wow, dan the only bunga yang ada di Pentaramah di pemuzik kita pada hari ini. Berikan tepukan yang gemuruh untuk Maria. Itu dia barisan-barisan pemuzik dan juga penyanyi latar. Yes. Orang kata semuanya yang berkualitas kita ambil pada hari ini. Bukan biasa-biasa. Bukan biasa-biasa. Sebab betik main. Sebab kita punya ni memang tema yang bukan biasa-biasa lah. Betul. Alright. Okey, jadi Faisal, kita dah kenalkan pemuzik, penyanyi latar. Tadi awak pun dah nyanyi. Kita nak teruskan dengan lagu seterusnya. Lagu apa tu? Lagu ni baru-baru ni famous. Ya ke? Dekat Talk to My Manager. Ya ke? Lagu apa tu? Lagu Temberang. So tak nak buang masa, kita teruskan dengan persembahan seterusnya daripada Lizja. Thank you. Tak payah nak temberang. Berbolak-balik, berdolak-dalik, tidak bercabang. Apa kau fikir budak-budak tak cukup garang? Kau memang suka jaga tepi kain orang. Makin dilayang, makin melihat, melunjak ke langit. Bukan sendiri pasang, jangan jadi lanang. Ha-ha di ekor tajam, duduk tinggi-tinggi, orang di rendah-rendah. Silap-silap, buruk muka jadi belah. Temberang, kaki temberang. Temberang, 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 temberang. Temberang, kaki temberang. Temberang, temberang, temberang. Temberang, temberang, temberang. T-E-M-B-E-R-A-N-G. Bukan nak temberang, buat apa kau suka aku tak kacau orang.
besar, jangan jadi langau. Hari ekor gajah, duduk tinggi-tinggi, berhenti rendah-rendah. Silap-silap buruk muka cumi dibelah. Temberang, kaki temberang. Temberang, 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 temberang. Temberang, kaki temberang. Temberang, temberang, temberang. Temberang, temberang, temberang. Temberang, temberang, temberang. Temberang, temberang, temberang. Temberang, temberang. C-E-M-B-E-R-A-N-G. Ya, yang keburuk untuk Lizja. Wow, awak sebiji dah macam anggrek. Ayo, anggrek lah. Memang Faisal kena berdiri tengah. Okey. Kalau tak dia macam ni lah. Awak dah macam tengok saya. Okey. Yes. Okey. Baiklah. Memang persembahan yang sangat panas dan meletup lah. Yes. Orang kata tu persembahan penutup yang Penutup yang mantap lah orang kata kan. Yes, Zati betul. buka-buka muka kau Ah, Syafariza. yelah, Mantap lah Lija, of Thank course. you. Fire, memang fire. Saya tak puas nak lagi. Nak lagi awak kena tunggu next week. Yes, next week. Betul. Okey, jadi kita nak ucapkan terima kasih pada mereka. 31 viewers kita yang stay daripada awal tadi sampai sekarang. Dan kita punya jumlah like dah jumlah masuk 77,000. Masih Tak lagi dapatlah tak dapatlah 100. dengar Abang Wan nyanyi. Yes. Ya. Tapi tak apa, Kita selamat tunggu kali ni. next week. Kita tunggu next week. Yeah. Jangan risau. Boleh tak tambah like minggu ni dengan minggu Tak boleh, minggu depan? tak boleh gabung. Tak boleh gabung boleh, makan. alah. Tapi dia orang selamat. Tapi tunggu saya jadi host. Sabar. Sabar. Okay. Alright. Dan thank you juga kepada yang bagi gift, yang sudi menonton bersama-sama dengan kita sampai ke akhir program kita pada hari ini. Betul. Dan kita tak nak membuang masa, kita akan teruskan dengan lagu yang terakhir ini dengan penutup. Saya Faisal Saad. Saya Yulia Camelia. Dan saya Lizja. Thank you so much. Kita Thank you jumpa so much. di TikTok Penteraman Live yang minggu seterusnya. Thank you so much. Terimalah Malaysia Madani, rakyat disantuni. Malaysia Madani, rakyat disantuni, timur, barat, selatan dan utara. Malaysia Madani, hai bersatu hati, kita semua sama Malaysia. Satu hati walau bertuan bangsa, kan bersama bahagianya. Satu jiwa tak kira apa warna, takkan ada yang memisahkan kita. Selamanya Malaysia kita. Melalui Cina India, ibadah rasa kita sejiwa. Malaysia Madani, rakyat disantuni, timur, barat, selatan dan utara. Malaysia Madani, hai bersatu hati, kita semua sama Malaysia. Malaysia Madani, rakyat disantuni, satu bangsa demi negara. Malaysia Madani, hai bersatu hati, kita semua sama Malaysia. Berdiri megah selamanya kita bersama, warisan tangan dirasa. Setianya bersama kita merdeka, kita semua anak Malaysia. Selamanya Malaysia kita. Melayu, Cina, India, Bangga razan kita sejiwa. Malaysia Madani, rakyat disantuni, timur, barat, selatan dan utara. Malaysia Madani, hai bersatu hati, kita semua sama Malaysia. hai orang India berbudi bahasa, menggunakan tarian indah. Anak-anak orang Cina, hai alat tarian naga merah menyala sungguh megahnya. Hai Melayu, pulau macam-macam budaya. Sebut saja
bersatu hati. Kita semua sama Malaysia. Kita semua sama Malaysia. Terima kasih. Bye-bye. 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 Bye-bye summers. Selamat tinggal. Bye-bye. 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 Dah off. Habis. Siapa minta aku nyanyi, Mat? Zan? Azan? Zan, siapa minta aku nyanyi? Siapa minta aku nyanyi tadi? Oh, channel. Habis dah. Kata you lah. Waduh. Berang betul depan. Apa? Dia kat A tu. Memang susah kat A.